Assalamualaikum, welcome back to my channel. So kali ni kita bawa lagi ADV350. So kalau macam dalam video sebelum ni aku dah pernah review ADV350. So dari segi ni tak ada beza banyak pun. Tak ada beza banyak. First dia punya warna, ni warna baru dia, lagi cantik lah. Aku suka warna merah ni sebab dia masuk dengan gold. Rim dia pun warna gold. Dan satu lagi, dia dah upgrade ke TFT. Kalau macam sebelum ni aku pakai LCD, meter calculator lah orang panggil. So bukan itu saja, Honda juga dia dah ada collaboration dengan EAS Adventure. So yang box aku yang tengah pakai ni adalah daripada EMS Adventure lah. So dia ada kolaborasi. Bukan tu saja, dia ada crash bar dia. Ini dia crash bar dia, EMS Adventure juga. So memang nice lah kalau bila dah buat collaboration ni. So dia punya PMP semua, CNC dia lagi cantik lah. Okay, sekarang kita nak pergi hantar guys. Nak belanja, nak tunjuk korang apa, phone holder baru daripada GR Explore. Macam tu je. Dia dah lock. Dia ada magnetic tau. Contoh kalau benda ni tak unlock, contoh kalau benda ni tak unlock ke apa, still dia melekat lah. So nak start dia macam ni biasa. Tadi okay, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ni macam berangan sikit. Motor pun dia lawa. Okay, so gang, ini dia ADV350. Tengok dia punya TFT. Dia macam biasalah, TFT Honda punya. So banyak lah korang boleh connect dengan korang boleh connect dengan road sync phone korang. Banyak lah detail-detail, ride boleh tak. So kalau nak baik. So bila dapat connect dengan road sync ni, korang boleh apa, navigate. Dia akan tunjuk kat sini lah, navigate. Kau nak control music, nak call orang, kat sini pun boleh. Dia macam CarPlay tapi tak CarPlay. Dia ada sedikit-sedikit saja dia punya feature. So dari segi yang lain sama. Dia punya windshield pun korang kena adjustable sendiri. Korang kena tarik dua depan ni, dua ni, kiri kanan, segera bawah ke atas, ke bawah ke atas. So macam aku pasang ni tinggi lah. Keep track. Keep left kan, sama je rasa jauh dia. Zoom. Tayar pun dia bagi tayar Max Zeller, sama je sebelum ni. So kenapa kali ni aku ambil sekali lagi ADV350? Satu, aku nak tahu satu sebab aku nak ride jauh. So motor ni untuk dari segi minyak memang function. Aku pergi Muar semalam, aku pergi Muar baru ni, 2 kali isi je, pergi balik pusing-pusing sampai ke Seri Sendayan, pergi masjid Seri Sendayan apa semua. Motor ni bawa laju, boleh maintain. Sebab semalam pun bawa santai je, 110, 120 je. Tapi kalau laju pun 14, sebab ada box apa semua. So
setting senang. Boleh pick up lah. So sekarang kita nak pergi ke Gunsio Honda punya HQ. Dia dah pindah tempat baru lah. So ni tempat ni besar sikit lah, macam nice. Nak hantar, ambil motor balik, motor kita sendiri balik. So sepanjang sepanjang ni kalau mesti ni mau hijau ni suka-suka. Okay, lupa. Sepanjang perjalanan ke Muar ni memang selesa lah. Sebab bila sampai Muar tu satu, Yelah skuter ni skuter kan memang santai lah, selesa pun. Seat dia pun sedap. Seat standard tau. Kalau main seat standard dia pun tebal. Yang member aku yang join ride semalam, yang join ride baru ni semua kata sebab apa seat dia, seat motor dia orang super standard, semua gas kan. Dia tak boleh nak duduk lama seat situ. Sebab aku seorang je yang bawa skuter semalam. Ada motor skuter, motor cruiser. Dan nak duduk lane ni, dan nak duduk. So untuk dari segi kelebaran, handlebar je lah aku rasa macam terbuka sikit, lebar sikit. Tapi still boleh menyelit. Korang kena pandai je lah. Menyelit apa semua semalam senang je. Dengan box EMS yang dia bagi ni pun nanti jangan salah faham pula. Beli motor ni tak dapat box tau. Box ni lain. Semua dia punya collaboration saja dengan EMS. Aku suka tinggikan windshield supaya tak nak angin tolak. Tak korang dengar angin kuat sangat. Ini pun aku guna test mic baru daripada Isa tu, istilah lavalier mic. Oh, 100 lebih mic. Dah sebelum ni aku pakai lavalier yang RM50 bering tu. Still mahal. Cumanya apa panggil, asyik ada isu je. Isu dia, saya jalan motor sekejap. Isu dia asyik rosak je kat adapter tu. Dan kalau adapter tu nak beli susah. So kalau macam lavalier mic Insta360 ni, dia dah panggil apa, dia dah tak perlu ada adapter, kau terus connect je. Sebab kalau untuk ni kena pakai triple. Kalau yang behringer tu tak ada triple, adapter dia ada triple lah. Okay. Ada triple. So aku pakailah sekarang ni tengah guna mic. Harap-harap apa, guna lavalier, guna lavalier mic pro lah. Dan aku harap lah sound dia okey. Sebab sebelum ni aku sementara aku bawa Bugatti baru ni, Komotat tu, aku pakai mic biasa. Dapat thank you tu Brandon lah, dia bagi aku pinjam, dia bagi aku terus mic dia tu. Cuma aku tak suka kualiti dia. Sorry lah Brandon, aku doesn't mean to mean it ece. Tapi still lah boleh dengar je. Cuma tak suka dia punya sound quality voice. So aku try tukar yang ni, harap okey lah banding dengan sebelum ni punya. Should be lah.
letak juga kat ni link supaya korang boleh tengok. Dia bukan yang aku beli ni 300 lebih juga boleh tahan lah. Dia saing-saingan quad lock lah. Korang boleh consider nak beli ni ataupun quad lock. Aku suka ni sebab dia ada magnetic magnet, dan dia punya kau ni korang boleh adjust 360 pusing kau ikut kesesuaian korang lah. Dia ni boleh pusing. Satu nak straight kan, boleh sengit sikit ke sini ke. Sekarang aku nak tengok map macam ni, senang. Dia tak ganggu. Tengok ni aku menyelit jalan jam, still okay. Rasalah lebar dia punya ni. Hingga ni memang dah ada sekali. So tak adalah terkena kadang stone chip, batu-batu kecil ke. Sini macam biasa, tak fillet dia lama. Santai tengok. Bawa skuter memang santai. Aku dah pun teracun. Tapi untuk harga dia macam terlalu mahal sangat lah Honda. Honda tu kurangkan sikit harga boleh tak? Okey. Untuk mode dia memang tak ada mode. Dia pakai traction control je. Korang boleh ni traction control 2, traction control 1, ataupun korang nak off traction control. So untuk safety aku tinggal guna traction control 1 lah. Weh bang, sabarlah. Tengok pick up pun laju. Masuk NKVE Bukit Jelutong apa. Oh ya. Ini macam sepanan. Agak ada. Kita nak straight guys. Highway ke mana ni? Merah dia. Dalam memang bagus cakap semua. Sebab aku sebelum ni aku dah buat video Spiderman kan. So warna ni macam Iron Man. Ni ADV bukan ADV, meski ke? Jimat tu minyak dia. Ini dia daripada semalam isi kat pucung daripada Nias Kitchen nak pergi. Lepas tu pergi makan Nias Kitchen. Isi lepas dah tol lah. Tol apa nama tu? Isi minyak. Pergi makan. Lepas tu balik Shah Alam. And then sampai sini sekarang masih lagi full kan. Itu aku suka motor ni. Kalau nak jalan jauh sedap lah. Minyak jimat. Maintain 1415. Ni korang boleh tengok macam ni. Aku tengah pulas sikit je. Kalau aku pulas lebih, dia naik meter tu. Minyak banyak guna ke, minyak sikit guna ke, kecil. Yang function lah. So NKVE. Dia smart tab belah kiri ni. Satu je. Sebenarnya kan smart tab belah kanan. Ni exit kiri guys. Kereta tu ada. Baik. Potong je. Lori ni. Tengok tu. Meresahkan. Ini jalan ni straight je lah.
laluan sana. Risaunya apa? Risaunya kalau ada kereta ke apa ke kan, sempit ke terlanggar ke, kan ada isu motor lalu palang tiba-tiba turun dah sebab dia dah detect ada kenderaan lalu kan. Tak pasal-pasal kereta tu kena bayar 2 kali tu. Tapi kalau aku belah malam pun aku tak suka tau lalu jalan belakang ni, sebab ada risaulah kes-kes apa kan, banyak orang ragut kan. Malam jalan motor yang dia letak tali apa tak tu yang susah nak putus tu, dagu terbelah lagi, seram. Exit je orang ke kanan ni naik atas asal. Sekejap je. Ini selalu kompis. Tadi tu aku ternaik sini. Korang jangan naik sini. Bila ternaik sini jauh nak pergi, pusing jauh. Jadi bensin Honda kau boleh buat apa je, kau kena pergi dealer juga. So kalau kau nak dapatkan motor Honda ni, kau boleh pergi dealer Impian X, bensin Honda Damansara ke mana-mana, untuk minta harga sekali on the road lah. Kalau sini lebih pada macam HQ kan, so macam nak settle warranty, technical issue yang dealer tak dapat settlekan, dia orang akan hantar sini lah motor. Penting juga ada apa ni panggil, ada HQ ni sebab memudahkan urusan jaga. Pergi Muar bawah ni pun dia punya ni macam bumpy jalan kan, banyak bumpy. Alhamdulillah dia punya absorber, shock semua function dengan baik lah. Tak jadi macam jongkang-jongkit lah. Ini baru mileage dalam 11,000 ke? Tak silap lah. Sekejap tengok. Baru 11,000. Maknanya still okay lagi lah dia punya suspension. Tak nanti kena service. Ada photoshoot gambar kat sini pula. Scrambler bhai, dia ganti full throttle. So ini ada area dia. Dah sampai. So itu saja video kali ni. So kalau korang nak tengok next review motor apa pula aku lepas ni, jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.